Ramai ibu bapa keliru bila anak buat salah, patut kita marah, tegas atau jerit. Tiga ni saya kupaskan dalam video ni. Kalau salah cara, anak boleh jadi degil ataupun takut. Hari ni saya nak bongkarkan tiga perbezaan ni supaya kita semua ni tak buat silap. Yang pertama, marah. Marah ni biasanya dia datang dengan emosi tau. Nada dia tinggi, muka berkerut, kadang-kadang siap keluar perkataan yang melukakan hati anak. Kesan dia adalah takut. Anak tu jadi takut. Tapi tak faham kesalahan anak-anak tu. Okey. Yang kedua, jerit. Oh, yang ni nyaring. High pitch. Okey. Ni lebih kepada refleks spontan. Kita terkejut, kita menjerit. Tapi kalau selalu sangat jerit, anak akan jadi lali tau. Dah tak kisah pun kita jerit ke tak. Kalau kadang-kadang sampai ke tahap, saya tengok video tu, kalau mak dia tak jerit, dia tak mengaku mak. Yang ketiga, tegas. Ini yang terbaik. Suara dia stable, pandangan mata dia fokus dan paling penting, anak faham kenapa kita tegur anak-anak tu. Dengan ketegasan yang betul, anak lebih hormat, lebih dengar cakap tanpa perlu takut. Okey? So dapat sesuatu tak dekat sini? Jadi kalau kita ni nak anak berdisiplin tanpa trauma, tegas dia adalah kunci. Okey, tegas tu adalah kunci. Okey, saya harap boleh kongsikan video ni kepada ramai orang lain lagi tentang beza marah, jerit dan tegas dalam mendidik. Alright? Boleh dapat satu dekat sini. Satu lagi saya nak share, apa dia tahu? Berkenaan dengan ibu. Saya ada keluarkan, ada susun ibu. Harga dia RM129, tapi sekarang ni tengah promosi RM29 saja. Apa dia ada dalam tu? Saya susun ada 150 doa khas untuk anak. Okey? Khas untuk anak, doa daripada ibu bapa kepada anak, kepada suami, kepada pasangan, kepada ahli keluarga. Alright? Dan dalam tu juga ada Sayyidul Istighfar, ada juga berkenaan dengan zikir pagi dan zikir petang yang Rasulullah amalkan. Boleh dapatkan dekat link di bio ataupun kalau ada link kat bawah ni, boleh tekan. Okey? So dapat satu dekat sini. Saya bagi tahu sekarang ni tengah promosi untuk ibu tu. Dan yang paling penting tuan-puan, saya nak tanya. Tuan-puan marah anak ni dalam didik anak ni dalam keadaan yang mana satu? Tegas, marah ataupun jerit. Sebab ramai yang trigger cakap, "Oh, kalau dah lembut sangat dekat anak-anak, jadi anakku Ustaz Ali lah nanti." Cuba komen kat bawah.